Jawatan Kuasa Dasar Monetari Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 3.0%. BNM berkata penunjuk terkini memperlihat pertumbuhan berterusan dan disokong permintaan dalam negeri serta aktiviti yang dilakukan lebih awal. BNM memaklumkan prospek pertumbuhan global juga akan terus disokong keadaan pasaran pekerja yang positif, dasar monetari kurang ketat dan rangsangan fiskal. Bagi Malaysia, kegiatan ekonomi terus berkembang pada suku pertama, didorong permintaan dalam negeri yang mampan dan pertumbuhan ekspor berterusan. Pada masa hadapan, ketegangan perdagangan yang semakin meruncing dan ketidakpastian dasar global yang ketara akan menjejaskan sektor luaran. Bagaimanapun, permintaan berterusan terhadap barangan elektrik dan elektronik serta perbelanjaan pelancong yang lebih tinggi akan menampung ekspor. Sementara itu, hasil rundingan perdagangan yang menggalakkan dan dasar yang menyokong pertumbuhan di negara maju serta aktiviti pelancongan yang lebih giat boleh meningkatkan prospek pertumbuhan Malaysia. Inflasi keseluruhan dan inflasi teras masing-masing berada pada purata 1.5% dan 1.9% pada suku pertama 2025.